Cristiano Ronaldo sekali lagi menjadi tumpuan apabila menjaringkan gol ke-927 dalam keriernya menerusi sepakan penalti dalam kemenangan 3-0 Al-Nassr ke atas Istiqlal di AFC Champions League. Kemenangan ini menjadi kunci kelab dari Arab Saudi itu untuk mara ke suku akhir. Walaupun gol tersebut hanya sepakan penalti biasa, ia menandakan satu pencapaian luar biasa yang mana Ronaldo kini telah menjaringkan lebih banyak gol selepas usia 30 tahun berbanding sebelumnya. Sebelum mencapai umur 30 pada 5 Februari 2015, beliau telah menjaringkan 463 gol bersama Portugal, Sporting CP, Manchester United dan Real Madrid. Namun sejak itu Ronaldo yang kini berusia 39 tahun telah menyumbang 464 gol bersama Madrid, Juventus, United, Al-Nassr dan skuad kebangsaan.